sepatutnya negara-negara Teluk tidak terlibat dalam berhadapan dengan Iran. Ya. Bagaimana untuk tidak terlibat adalah dengan tidak membenarkan, contohnya, ruang udara mereka untuk dilalui ataupun digunakan oleh Amerika Syarikat dan Israel. Dia berkait sebenarnya perjuangan untuk mempertahankan Palestin, termasuk juga dengan solidariti bersama-sama dengan Iran, ya, dalam hal ini. Terima kasih kepada Prof. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Prof. Aminur Rashid yang sudi bersama dengan Perspektif 360. Okey, baiklah. Prof, mungkin sebelum kita nak pergi kepada sebelum kita nak terbang ke Timur Tengah dengan apa yang sedang berlaku, mungkin saya persilakan juga Prof untuk sedikit pengenalan. Kita nak kenal sedikit sebanyak berkenaan dengan Prof Madya Dr. Aminur Rashid Yatiban. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Malisa dan juga tim Perspektif 360. Seterusnya hadirin dan hadirat, pencinta-pencinta keadilan, kedamaian, ya, yang mudah-mudahan dengan semangat Ramadan yang kita lalui bersama ini, kita dapat bersama-sama memanfaatkannya, termasuklah untuk kita berbicara berkenaan hal ehwal yang berlaku dalam sekitar kalangan saudara-saudara kita, khususnya umat Islam di Iran dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya, yang sedang berhadapan dengan ujian yang besar dan cubaan yang besar dalam bulan Ramadan ini. Saya saudara anda semua dalam Islam, Aminur Rashid bin Yatiban. Aminur Rashid bin Yatiban, asal dari Kampung Jenjarum, Kuala Langat, Selangor. Cuma sekarang saya bertugas di Universiti Utara Malaysia. Saya merupakan pensyarah kanan dalam bidang pengajian antarabangsa di Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia, dan sebelum ini juga merupakan mantan pengarah Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis di UUM. Jadi memang my interest on my research interest dan juga my specialization on international politics, especially dalam hal ehwal yang berkait dengan Baitul Maqdis, Timur Tengah, Asia Barat, dunia Islam dan juga global, ya, kepentingan global yang berkait dengan this region, insyaAllah. Okey, baik. Terima kasih Prof atas pengenalan tersebut. Kita pun pertama kali, saya pun pertama kali dapat interview Prof secara personal dan juga secara live dalam live kita pada malam ni. Inilah cara live Perspektif 360. Kebiasaannya kita akan jemput secara live di TikTok sebeginilah, insyaAllah. Okey, baiklah. Jadi Prof, mungkin kita pergilah, kita terbanglah ke Asia Barat sebab kita nak tahu keadaan semasa. Beberapa hari ni sangat kecoh. Dia punya kecoh keadaan tu gegak gempitanya sehingga ada yang buat ramalan-ramalan berkenaan dengan ekonomi dan sebagainya. Mungkin Prof boleh ceritakan sedikit apa sebenarnya update-update terkini mungkin sehingga hari ini yang perlu kita ketahui, dan bagaimana keadaan Iran ketika ini setelah daripada meninggal dunianya ketua mereka, iaitu Ayatullah Ali Khamenei. Mungkin Prof silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Terima kasih Marisa sebagai perkongsian awal. Ada beberapa perkara yang kita wajar faham. Apa yang berlaku ini, ia bukan sekadar satu konflik ataupun pertembungan di antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Pertama, apa yang berlaku dilakukan secara sembrono, secara biadab oleh Amerika Syarikat dan juga rejim haram Israel, ya, ke atas Iran merupakan suatu jenayah peperangan. Ya, ia merupakan jenayah perang. Kenapa jenayah perang? Kerana mereka melakukan satu tindakan serangan, malah diisytiharkan sebagai serangan terbesar secara komprehensif tanpa sebarang provokasi. Makna kata mereka mencabul kedaulatan negara Iran, mereka melakukan serangan yang sangat kejam, sangat ganas, meliputi
tempat-tempat ataupun individu strategik dalam konteks di Iran, termasuk pemimpin tertinggi mereka. Maknanya ini merupakan suatu jenayah pembunuhan terancang ke atas individu-individu berkepentingan dalam negara Iran sebagai sebuah negara yang berdaulat. Malah Iran merupakan adalah anggota UN yang sah. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat, jenayah perang, ia merupakan perkara yang sangat ilegal dari sudut undang-undang antarabangsa, apatah lagi dari sudut kemanusiaan. Kedua, ia merupakan jenayah ke atas kemanusiaan. Selain daripada apa yang saya nyatakan tadi, mereka juga telah melakukan serangan kalau dikira bahawa mereka boleh untuk melakukan serangan tepat, maknanya dengan segala teknologi yang ada, dengan segala sumber perisikan yang ada, mereka boleh melakukan serangan yang tepat ke atas kepimpinan tertinggi di negara Iran. Maka apa justification mereka untuk melakukan pembunuhan kejam sehingga dilaporkan hari ini telah mencecah 167 orang dalam kalangan ini yang memang spesifik di sekolah, sebuah sekolah pelajar perempuan di Mina yang berhampiran dengan Selat Hormuz, di mana ini tak ada sebarang justification, tak ada sebarang alasan yang boleh untuk menghalalkan tindakan mereka. Ini jenayah kemanusiaan yang nyata, yang terang, dan ia sangat-sangat kejam. Memang tak ada justification untuk menyatakan bahawa mereka tersilap sasaran dan sebagainya. Memang jelas ini merupakan suatu pembunuhan yang sangat kejam ke atas kanak-kanak, dan ini sangat-sangat bertentangan dengan apa juga peraturan undang-undang antarabangsa ataupun sebagainya. Sepatutnya kanak-kanak diberikan perlindungan, bukan diletakkan sebagai sasaran yang nyata dalam sebuah serangan yang berskala besar dalam bentuk yang boleh dianggap sebagai sophisticated attacks. Jadi semua ini merupakan jenayah kemanusiaan yang perlu untuk disanggah. Dan yang ketiga, of course, bila Iran dilanda dengan serangan yang memang ternyata ia merupakan satu serangan tanpa provokasi, walaupun cuba dibina naratif sebagai preemptive strike, sebagai suatu tindakan preemptif bagi mengekang serangan Iran dan sebagainya. Terbukti malah laporan daripada Pentagon kepada Senat US sendiri menyatakan bahawa tak ada maklumat perisikan yang boleh untuk disahkan bahawa Iran nak strike first. Tak ada. Okey, itu sebagai permulaan untuk menjelaskan premis asas untuk kita faham supaya perkara ini boleh untuk kita lihat kepada aspek-aspek yang seterusnya, insya-Allah. Okey, baik, terima kasih Prof atas perkembangan terkini lah. 167 tadi Prof sebut. 167 di sekolah tu saja. baik. Laporan daripada Red Crescent Iran setakat yang saya come across telah mencecah lebih daripada 550 yang terbunuh. Sebab dia adalah coordinated attacks, komprehensif dan membabitkan bukan satu lokasi tetapi hampir keseluruhan negara Iran. Maknanya most of the important spots di Iran, important cities di Iran diserang dengan sangat biadab oleh rejim haram Israel dan juga Amerika Syarikat. Okey. Mungkin saya nak sentuh sikit. Tadi Prof ada sebut bahawa Iran adalah ahli sah UN. Untuk masa sekarang ni UN ada bersuara apa-apa ke tentang apa yang berlaku sekarang? Setakat ini unfortunately kenyataan daripada UN adalah dalam bentuk yang sangat pada saya tiada ketegasan, dan walaupun telah dibawa termasuk kalau tak silap hari ini untuk didengar kenyataan daripada duta Iran ke UN, maknanya di peringkat UN mereka telah cuba untuk mengambil tindakan, tetapi tindakannya adalah dalam bentuk yang pada saya tidak mencukupi pada
sifat UN sebagai sepatutnya memberikan protection kepada negara-negara yang berkenaan. Adalah seruan untuk menghentikan serangan dan seumpamanya, tetapi tiada kenyataan yang sangat tegas. Contohnya untuk tapi yalah, kita boleh faham kedudukan UN sendiri pun dengan terjerut dan almost mereka dilanggar sewenang-wenangnya oleh Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya ini. Maka to be perfectly honest, tidaklah apa sangat untuk diharapkan daripada UN pada kedudukan sekarang. Ya, mungkin ya betul. Sebab kita dapat lihat bagaimana rentetan daripada beberapa siri peperangan sebelum ini juga seperti tiada apa-apa nota daripada UN sendiri pun, tak ada apa-apa yang boleh membantu pun dari segi menghentikan peperangan. Jadi mungkin Prof, kita nak pergi juga berkenaan dengan bagaimana Iran selepas daripada serangan pertama daripada Israel ke Iran telah melancarkan serangan ke pangkalan-pangkalan tentera Amerika Syarikat di negara-negara Asia Barat seperti di Bahrain yang kita tahu baru-baru ini kan, dan juga beberapa negara sekitar yang ada pangkalan tentera Amerika Syarikat. Kemudian diserang juga Israel yang mana sehingga kan pemerintah Israel tidak membenarkan rakyatnya untuk upload apa-apa video. Sampai sekarang pun kita pun masih kebanyakan media pun agak terhad mengetahui bagaimana keadaan di Israel. Jadi adakah apa yang Iran laksanakan tersebut akan jadi ketegangan di Asia Barat itu akan lebih teruk dan memuncak untuk masa yang akan datang? Dalam hal ini kita melihat, dan saya bersetuju dengan kenyataan daripada Duta Iran dalam meeting UN yang terbaru, bagaimana apa yang dilakukan oleh Iran ini adalah retaliation ataupun tindakan yang mereka berasaskan kepada Charter UN Charter 51 yang memberikan sepatutnya hak kepada negara yang diserang bagi tujuan self defense. Jadi termasuklah bila of course sebagai sebuah negara yang berdaulat, maka Iran bila telah dilakukan serangan dengan bertubi-tubi meletakkan sasaran dan membunuh secara kejam pemimpin tertinggi mereka, begitu juga dengan kalangan pemimpin-pemimpin utama dalam kalangan kepimpinan ketenteraan mereka, malah termasuk di sana mantan presiden Iran sendiri, ya, Ahmadinejad pun menjadi mangsa serangan dan pembunuhan terancang ini. Maka Iran sebagai sebuah negara yang berdaulat tak ada option yang lain selain adalah few options, contohnya menyerah, kemudian bersetuju dengan regime change katakan, ya, tapi semua option itu adalah option yang sangat tidak berwibawa, dan sebagai sebuah negara yang berdaulat, tindakan Iran adalah tindakan yang sah, ya, untuk tujuan self defense, dan ketegasan ini dinyatakan oleh Setiausaha Majlis Tertinggi Keselamatan Negara Iran sendiri, Ali Larijani, yang menegaskan bahawa mereka tidak meletakkan sasaran ataupun berhasrat untuk menyerang negara-negara jiran ataupun negara-negara Arab yang berada di sekitar, tetapi mereka again tak ada option yang lain selain daripada menyerang punca-punca serangan yang berkenaan, ya, maknanya kepentingan aset-aset ketenteraan, begitu juga supply kepada segala bentuk persenjataan yang dilancarkan ke atas Iran. Jadi Iran membalas balik, ya, bagi tujuan deterrence dan juga self defense ini. Of course lah, yang serang tu Israel secara nyata, maka Israel menjadi sasarannya. Ini adalah sasaran yang sah, ya, bila jelas serangan itu memang daripada Israel, malah dilakukan secara bangga dan biadab oleh Netanyahu dengan kenyataannya. Begitu juga dengan US sebagai sebuah negara yang berdaulat, dia duduk kat US sana, ya.
Tetapi bila US melakukan serangan ke atas Iran, ya, sebagai sebuah negara yang berdaulat, maka Iran tidak boleh berdiam diri untuk membiarkan kepentingan-kepentingan yang melancarkan serangan ini. Dan unfortunately, pendekatan dan strategi yang dibuat oleh US adalah dengan menjadikan negara-negara jiran ini sebagai kind of buffer, ya. Bila bacaan mereka, ya, Iran, yalah, mestilah Iran nak jaga jiran-jiran dan sebagainya, apatah lagi dalam kalangan negara-negara umat Islam dan seumpamanya. Tetapi Iran melakukan tindakan yang strategik. Saya tidak menyatakan segala-galanya tepat, tetapi ia memang tindakan yang strategik. Pastilah, ya, bila punca serangan itu melalui, contohnya melalui ruang udara negara-negara yang berkenaan, bukan setakat ruang udara tetapi juga base-base yang berkenaan. Ada base udara, ada base laut, ya, di Bahrain contohnya, ada base senjata di Erbil di Iraq, ya. Maka semua ni adalah, ya, kem-kem tentera, dengan maksud dia adalah pengkalan-pengkalan strategik tentera Amerika Syarikat bagi tujuan untuk mengawal Iran, malah memungkinkan serangan-serangan yang mungkin akan boleh dilakukan selepas daripada ini. Maka bila Iran melancarkan serangan, Iran tidak meletakkan serangan, contohnya dia bom Doha di City Center, tidak, ya. Dia katakan cuma dalam konteks UAE saya cuba untuk beberapa tempat-tempat yang berkenaan, dikatakan, ya, dia berkait dengan bukan setakat aset tetapi juga dalam kalangan tentera-tentera Amerika Syarikat itu sendiri. Mereka, ialah tentera ni macam-macam, ada dalam bentuk mungkin CIA, ada mungkin dalam bentuk kumpulan yang disebut yang terlibat dengan defense, ya, dengan strategik ini, termasuklah intelligence mereka, termasuklah polis mereka, termasuk yang berkenaan. Maka dikatakan serangan-serangan yang dilancarkan babitkan beberapa bangunan di beberapa tempat ini adalah membabitkan kepentingan Amerika Syarikat, termasuk individu yang berkenaan, ya. Jadi tindakan yang dilakukan setakat ini, mereka tidak meletakkan melancarkan serangan balas dengan meletakkan sasaran civilians, ya, tetapi kepentingan strategi Amerika Syarikat, dan ternyata ia memberikan kesan yang besar, impak yang besar. Di sana ada beberapa tempat yang almost lumpuh, ya, berjaya dilumpuhkan dengan serangan-serangan daripada misail yang dilancarkan oleh Iran. Dan again, Iran ada hak, dia, ialah, bila contohnya walaupun jiran kan, tapi jiran memberikan laluan, malah to certain extent support juga kepada penyangak yang cuba untuk menyerang, melancar. Ini bukan main mercon ni, ini adalah serangan-serangan yang membinasakan, termasuk jenayah kemanusiaan tadi. Maka of course Iran ada hak untuk mempertahankan dirinya dalam hal ini. Okay, baik. Tapi ada juga yang kita tengok, misil yang Iran nak hantar tu, ada juga yang disekat oleh Iraq kalau tak silap saya, yang disekat oleh negara-negara jiran inilah. Jadi bagaimana Prof melihat perkara tersebut? Okey, ini yang menjadi masalahnya, ya. Bila di sana negara-negara yang berkenaan, kalau mereka, saya bersetuju dengan pandangan daripada mantan Menteri Luar Qatar, ya, bila beliau menyatakan walaupun katanya ulasan beliau ni telah di-delete ataupun ialah ditiadakan atas sebab-sebab yang tertentu, bahawa sepatutnya negara-negara Teluk, ya, saya bersetuju dengan kenyataan beliau, sepatutnya negara-negara Teluk tidak terlibat dalam berhadapan dengan Iran, ya. Bagaimana untuk tidak terlibat adalah dengan tidak membenarkan, contohnya, ruang udara mereka untuk dilalui ataupun digunakan oleh
Amerika Syarikat dan Israel. Tetapi apa yang berlaku adalah mereka bukan setakat tembak ataupun halang, cuba untuk memintas, dan katanya pintasan-pintasan ni pun dengan of course lah teknologi US, dengan segala David Sling dan seumpamanya Iron Dome dan sebagainya kan, untuk memintas ini. Mereka just memintas ataupun berusaha untuk menghalang sama ada drone ataupun misil dari Iran, tetapi tidak kalau datang daripada Israel. Is it fair untuk menyatakan bahawa mereka adalah negara yang berkecuali? Itu belum ditambah lagi dengan bagaimana mereka juga memberikan laluan bagi tujuan supplies, bagi tujuan simpanan, bagi tujuan yang semua ini tak boleh untuk justify bahawa mereka mereka akan memberikan alasan bahawa demi keselamatan negara mereka. Tapi percayalah, Amerika Syarikat bila ada cuma saya tak dapat untuk mengesahkan, dilaporkan dalam TRT World, saya tak dapat untuk mengesahkan sama ada benar kenyataan ini keluar daripada officials Saudi, bahawa bila Iran retaliate, US lari, US meninggalkan mereka ataupun tidak memberikan satu kira penampan ataupun protection yang cukup. Sebab tu misil Iran boleh sampai. Dan ialah adalah yang dipintas adalah drone yang katanya ditembak jatuh. Contohnya di Sharjah, di Sharjah Mall, dia tembak jatuh, tapi drone, serpihan drone tu kena dekat shopping mall dan shopping mall tu terbakar. So that to blame Iran simply begitu adalah juga unfair, bila hal ini berlaku. Jadi pada kedudukan ini, sepatutnya ketegasan daripada kita boleh tengok contoh tidaklah juga yang terbaik, tetapi sekurang-kurangnya ada pendirian yang jelas. Contohnya Oman, Oman tak benar kan untuk ruang udara dan sebagainya, cuma katanya ada mereka membenarkan supply yang membabitkan kapal laut ni, maka menyebabkan ada juga misil Iran yang ditujukan kepada kapal laut yang berkenaan. Again, yang ni saya tak dapat untuk verify lagi, tapi sekurang-kurangnya mereka ada, dan Oman kita sedia maklum bagaimana Oman berperanan sehinggalah serangan biadab yang dilakukan oleh rejim haram Israel dan juga Amerika Syarikat. Oman berperanan sebagai mediator dalam perundingan-perundingan yang dijalankan. Ini satu lagi jenayah dalam keadaan mereka sedang berunding, dan Oman menyatakan progresnya adalah positif, tiba-tiba mereka melakukan pengkhianatan dengan melakukan serangan, boleh katakan serangan hendap, serangan biadab, oleh rejim haram Israel dan Amerika Syarikat. So begitulah kedudukannya. Okey, baiklah. Terima kasih Prof. Mungkin kita akan pergi juga kepada reaction daripada blok-blok dunia. Mana kita tahu ada blok yang menyokong tindakan Israel, ada blok yang menyokong juga tindakan Iran, seperti Rusia, Korea Utara, blok-blok timur lah, yang mana yang yang kalau kita tengok memang akan bersuara untuk Iran. Namun ramai juga yang bersuara berkenaan dengan Amerika, seperti France dan sebagainya, Germany dan sebagainya. Jadi bagaimana blok-blok ini akan memberi dampak dan kesan kepada ketegangan yang sedang berlaku di Iran? Ia adalah typical approach dan juga respons daripada blok barat, untuk sebab mereka pun sama-sama bersekutu, sama ada dalam NATO ataupun mereka adalah sekutu rapat kepada Amerika Syarikat. Cuma mereka tidaklah sejahat ini semua kuasa-kuasa imperialis yang cuba untuk mengulangi tindakan-tindakan yang berkenaan, termasuk yang terbaru adalah Perancis lah. Perancis, British, UK juga terlibat, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung sebelum ini, tapi dijangka akan juga bertindak ataupun terlibat secara langsung selepas ini. Ini tipikal, tidak pelik. Dia jadi pelik kalau tiba-tiba UK tak setuju. Dia jadi pelik kalau tiba-tiba Perancis mengambil sikap berkecuali. Ini semua penjahat ni.
Ya, ini bukannya pembela kebenaran dan juga keadilan. Cuma yang menariknya bila di sana Scandinavian countries, ya, seumpama Denmark, Sweden, Norway, dan plus Spain, ya, 4 negara ini mengutuk serangan ke atas Iran. Ya, ini suatu perkembangan yang menarik. Bagaimana bagi negara yang ada maruah dan bagi negara yang tidak, ialah ini adalah jenayah yang sangat obvious, bukannya CP-CP ataupun grey area. Ini adalah jenayah perang, jenayah kemanusiaan yang jelas, ya. Maka bila negara-negara ini seumpama Denmark, Sweden, Norway, begitu juga dengan Spain, ya, menyatakan sikap yang tegas, mengecam tindakan dan serangan biadab Amerika Syarikat dan juga Israel ini suatu perkembangan yang menarik. Dan ditambah pula, ya, apa yang dilakukan oleh Trump adalah suatu perkara yang juga debatable, malah dianggap sebagai illegal oleh penduduk-penduduk warga US, pemimpin-pemimpin US sendiri. Kita baca kan kenyataan daripada Mamdani contohnya, ya, mereka sama sekali tidak bersetuju, malah menentang apa serangan yang dilakukan, juga bersama-sama dengan penduduk-penduduk New York untuk menyatakan sikap bantahan. Sebab dalam konteks di US, even tindakan Trump ni adalah tindakan secara solo tanpa persetujuan daripada Senat US sendiri, ya. So sebenarnya bagi mereka yang ada naluri kebenaran, sama ada mereka Muslim ataupun bukan Muslim, dan tidak sesekali bersekongkol dengan kezaliman yang nyata, ni bukan CP-CP ni, kezaliman yang nyata, maka insya-Allah mereka tidak akan bersama-sama dengan kebiadaban dan kejahatan rejim haram Israel dan juga Amerika Syarikat. Okay, baik. Menarik juga lah sebab kita nak tunggu juga bagaimana perbincangan, maksudnya dari segi pemimpin-pemimpin dunia. Sebab kita dah tengok ada beberapa negara, macam kalau kita Indonesia antara negara yang ada dalam Board of Peace, dan masa sekarang ni rakyatnya tengah mendesak kerajaan mereka untuk keluar daripada Board of Peace tersebut lah. Jadi mungkin ketegangan itu berlaku seluruh dunia, dan kita tak nafikan apa yang berlaku di Iran ini akan memberi satu dampak yang sangat besar kerana mereka memegang Selat Hormuz. Ni antara soalan yang paling popular sekali orang nak tahu. Mungkin Prof boleh berikan pandangan Prof berkenaan dengan bagaimana Selat Hormuz ini setelah daripada berlakunya dan meninggal dunianya Ali Khamenei baru-baru ini, mungkin disebabkan oleh semua orang tahu yang Amerika nak ambil alih Iran tersebut dan meletakkan orang yang boleh menjadi suruhan mereka. Jadi mungkin pandangan daripada Prof lah. Okay, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, ya. Dalam hal ini Malisa dan sidang pendengar yang dihormati sekalian, bagaimana kita melihat ini kedudukan strategik yang dimiliki oleh Iran, termasuklah kawalan kepada Selat Hormuz, ya. Walaupun of course lah bila selat dia membabitkan two sides, tetapi side Iran ni dia lebih, ini ialah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kira senang cerita, tanpa Iran, tanpa kebenaran daripada Iran, Selat Hormuz tidak akan dapat untuk difungsikan, dan ini membabitkan kepentingan dunia yang bukan sedikit, dan apatah lagi ia adalah sumber utama kepada Eropah, ya. Kita sedia maklum perang Rusia-Ukraine menyebabkan kalau sebelum ini mereka mungkin boleh untuk mendapatkan supply termasuk daripada Rusia dan Ukraine itu sendiri, tetapi bila berlaku perang, of course mereka dengan membuat sanction ke atas Rusia, jadi mereka sangat bergantung kepada sumber daripada telur,
daripada negara-negara negara-negara umat Islam di negara-negara Teluk ini. Tapi bila Selat Hormuz ini telah ditutup ataupun dikawal sepenuhnya oleh Iran, maka ia akan memberikan impak yang maksimum, impak yang signifikan kepada negara-negara Eropah khususnya, dan of course sebahagian daripada negara-negara dunia, sebab sekurang-kurangnya dalam sekitar 20% plus daripada sumber oil and gas dunia ni adalah dari situ, dan ini juga akan memberikan impak kepada negara-negara GCC ini terutamanya, sebab bila oil and gas pun dah jam, begitu juga dengan negara-negara yang berkenaan ini memang terkenal sebagai pusat perdagangan antarabangsa, dengan sebab tu mereka ada port-port yang besar, port-port yang signifikan, begitu juga dengan airport yang very significant, strategic location, seumpama Doha, seumpama Dubai, Abu Dhabi, Bahrain, semua ni adalah kedudukan-kedudukan strategik. Jadi bila Iran memanfaatkan, dan Iran again atas asas self-defense, kebetulan Minab, kawasan ataupun bandar yang diserang sehingga terbunuhnya pelajar-pelajar perempuan di sekolah Iran ini, dekat dia dengan tak jauh daripada Selat Hormuz ni. Jadi bila dilakukan serangan hatta ke atas kawasan-kawasan di sekitar Selat Hormuz, memang Iran ada justifikasi yang sangat signifikan untuk mengawal ataupun menutup, dan itu pun Iran masih membuat tindakan dalam bentuk yang bertanggungjawab. Dia bagi makluman kepada, maknanya notification kepada kapal-kapal yang sama ada nak masuk, nak keluar dan sebagainya, diminta untuk hold dulu, berhenti dulu, dock dulu kat mana-mana tempat, dan tak masuk. Jadi bila ada yang contohnya ada satu dua kapal yang masih lagi tidak mengendahkan amaran dan juga makluman yang diberikan oleh Iran, jadi ada tindakan-tindakan yang dikenakan ke atas kapal yang berkenaan. Sekali lagi, memang suka ataupun tidak suka, ia akan memberikan kesan yang bukan setakat 2-3 hari ini, tetapi kesan yang berpanjangan. Sebab bila kenapa kawasan ini adalah begitu signifikan sebelum daripada ini, antaranya adalah level of security yang tinggi. Namun bila di sana, tempat-tempat yang strategik seumpama Dubai pun boleh diserang, boleh dilancarkan serangan ke atasnya, Doha dan sebagainya, maka untuk mengembalikan trust global kepada tempat-tempat ini, ia bukan mudah. Dan of course lah, kita sedia maklum, kota-kota ini kebanyakannya dihuni oleh penduduk-penduduk ataupun expatriate, kira orang-orang luar, dan kita sedia maklum adalah orang-orang berkepentingan yang hartawan dan seumpamanya, businessman segala ni, maka kita boleh saksikan bagaimana mereka adalah yang paling awal nak larikan diri daripada tempat-tempat yang berkenaan. Mereka tak ada loyalty pun untuk mempertahankan tempat-tempat yang berkenaan. Mereka boleh untuk tinggalkan dan cari tempat-tempat yang lebih selamat, sebab perjuangan mereka adalah dunia, tak ada nak mempertahankan, memperjuangkan kota-kota ataupun bandaraya-bandaraya yang berkenaan. Tetapi Iran ada all justification. Ini tanah kami, ini ruang kami, ini negara kami yang berdaulat, dan mereka bukannya expatriate, mereka bukan foreigners, mereka adalah memang penduduk Iran, penghuni Iran, maka nothing to lose kepada mereka dalam mempertahankan tanah air mereka dengan apa juga cara yang terbaik, termasuk
melancarkan serangan ke atas kedudukan strategik Amerika Syarikat yang sekaligus mudah-mudahan dia boleh untuk melumpuhkan kekuatan Amerika Syarikat. Walaupun yalah on paper memanglah terbukti ataupun secara numbersnya kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya lebih besar, tetapi dengan kemampuan mereka tak boleh underestimate kemampuan Iran dengan kalau kita tengok sebelum daripada ni Amerika Syarikat nak menguasai Afghanistan pun bukan 2-3 hari untuk menguasai Iraq pun bertahun-tahun dan akhirnya mereka terpaksa keluar daripada Iraq, terpaksa keluar daripada Afghanistan. Maka mudah-mudahan mereka akan mengambil pengajaran yang lagi besar, walaupun setakat ini mereka masih lagi mendongak ke langit dengan segala keangkuhan untuk menguasai Iran. Sebenarnya almost impossible. Macam kita tahu berkenaan dengan Selat Hormuz ni, ramai yang bagikan ramalan-ramalan kata, mungkin Prof akan bagi pendapat juga. Saya nak minta pendapat juga daripada Prof. Ramalan-ramalan berkenaan dengan harga minyak yang akan melonjak sehingga 40%, ekspor beras dan sebagainya akan terkesan dengan keadaan dari sekiranya Iran menyekat Selat Hormuz tersebut. Mungkin Prof pendapat Prof terhadap perkara tersebut. Of course, sebagaimana saya nyatakan tadi, dia akan ada kesan yang pelbagai. Selain daripada yang nyata adalah yang berkait dengan oil and gas, sebab ia adalah antara main supplies kepada dunia, almost 20% plus daripada kawasan yang berkenaan. Begitu juga dengan perdagangan antarabangsa. Ini akan mungkin akan memakan masa dari segi kesannya. Tapi ialah bila berhadapan dengan keadaan ini, sepatutnya yang perlu untuk dipersalahkan dan diberikan tekanan, termasuk kenapa Iran mengambil pendekatan untuk menyerang kedudukan, sebenarnya menyerang balas kedudukan strategik Amerika Syarikat di negara-negara teluk ini. Satu strateginya adalah supaya negara-negara teluk ini memberikan tekanan kepada US untuk hentikan serangan, tak kiralah dengan apa cara sekalipun, dan sebab mereka akan lagi rugi bila katakan kita tidak mendoakan keburukan dan kehancuran, tetapi kalau tempat-tempat yang strategik itu boleh sebenarnya sangat mudah untuk misail Iran menyasarkannya, apatah lagi kalau bangunan-bangunan yang lebih strategik, termasuklah Burj Khalifa Tower dan semua ni adalah kedudukan-kedudukan yang diharapkan negara-negara teluk akan memberikan tekanan kepada Amerika Syarikat agar stoplah, cukup-cukuplah, sebab yang akan menjadi mangsa dia bukan setakat Israel, Amerika Syarikat. Kita tengok bagaimana again tak boleh underestimate kekuatan yang dimiliki oleh Iran. Bila Iran melancarkan serangan termasuk ke pusat nuklear di Israel, sebenarnya Palestin yang dijajah, tanah Palestin yang dijajah di Mona. Begitu juga dengan termasuk kepentingan strategik yang babitkan Netanyahu di Tel Aviv, di Baitul Maqdis, Jerusalem. So kalau Israel yang jauh tu pun within reach, apatah lagi negara-negara yang berdekatan. Jadi mudah-mudahan negara-negara teluk, pemimpin-pemimpinnya terutamanya mengambil pengajaran ini dan memberikan desakan dan tekanan kepada Amerika Syarikat untuk stop, dan bukan mengambil risiko lagi untuk negara mereka pun terpaksa berhadapan. Ialah bila perang, Iran akan mengambil tindakan-tindakan bagi memastikan negaranya selamat, negaranya tidak lagi diserang, so that bila
ia terpaksa membabitkan negara-negara jiran ini, walaupun ia suatu perkara yang seboleh mungkin untuk dielakkan, tetapi pada kedudukan yang begini, Iran, saya nyatakan awal tadi bahawa no option melainkan untuk melumpuhkan kepentingan-kepentingan strategik, aset-aset strategik Amerika Syarikat, terutamanya di negara-negara yang termasuklah negara jiran yang terdekat Iraq kan, di Erbil. Dia adalah pusat simpanan senjata Amerika Syarikat. Jadi semua ni kalau masing-masing cuba untuk mengambil rasional dan cuba untuk mengambil tanggungjawab kemanusiaan, mereka pasti akan melakukan desakan segera kepada Amerika Syarikat untuk stop, bukannya menambahkan serangan. Sebab mereka juga yang akan mengalami kerugian untuk jangka panjang. Okey, baiklah. Jadi mungkin untuk masa sekarang ni kita kena lebih bertenang lah. Lebih bertenang. Mungkin ada kemungkinan boleh berlaku ya Prof. Tapi untuk masa sekarang mungkin kita mempersiapkan diri sendiri juga. Apa-apa pun boleh berlaku, dan mungkin kita pun tak dapat nak bayangkan berapa lama sebenarnya peperangan ini akan berlangsung. Jadi sebenarnya saya nak masuk juga berkenaan dengan Hizbullah yang baru-baru yang sentiasalah saya kira beberapa kali peperangan pun dia menyatakan sokongan terhadap Iran dan akan bersama dengan Iran dalam siri-siri peperangan yang sebelum ini pun, dan yang kali ini pun mereka mengeluarkan kenyataan yang sama. Jadi mungkin Prof kesan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Hizbullah dan juga mungkin Houthi di Yaman dan sebagainya. Jujurnya kekuatan Hizbullah masih ada, tetapi tidaklah sekuat sebelum daripada ni. Jadi apa yang dilakukan oleh Hizbullah pun turut melancarkan serangan ke bahagian utara wilayah Palestin yang dijajah oleh Israel ni, dan dengan sebab tu Israel juga melancarkan serangan ke Beirut hari ini. Jadi di sana Hizbullah akan berperanan. Of course mereka akan membantu Iran pada kapasiti yang mereka ada. Begitu juga dengan Ansarullah yang berada di Yaman. Cuma saya melihat kekuatan Iran adalah homegrown kekuatan mereka, dan mungkin dibantu juga secara langsung ataupun tidak langsung oleh rakan-rakan sekutu-sekutu yang terdekat dengan Iran. Dan saya melihat di sana sokongan daripada yang kuat juga kepada Iran ini adalah daripada Iraq. Iraq dengan melihat kepada penduduk-penduduknya, begitu juga dengan mereka panggil sebagai PMLF, People Mobilization Army Liberation Forces di Iraq. Kalau kita tengok antara respon awal yang berlaku di Iraq, sebab Iraq ni pun negara-negara yang luas, dan respon awal adalah serangan ataupun protesters yang cuba untuk menyerang kedutaan Amerika Syarikat di Baghdad, dan di sana dilaporkan juga bahawa yang turut melancarkan serangan ke atas aset Amerika Syarikat dan juga kem Amerika Syarikat di Erbil tu adalah grup ni, PMLF ni, dari Iraq sendiri. Jadi ini adalah sebagai dokongan dan solidariti mereka bersama-sama dengan Iran pada kedudukan yang memang on paper memang semua orang kata bahawa Iran tak akan mampu untuk lawan, tetapi mereka, saya lihat Iran sekurang-kurangnya berkemampuan untuk meletakkan pihak musuh mereka yang biadab, yang menceroboh ini sekurang-kurangnya untuk mengambil pengajaran. Walaupun ramai yang meramalkan bahawa Iran sukar untuk menang, tetapi untuk tidak kalah, insya-Allah Iran boleh untuk bertahan. So Prof pun dah sebut Iran boleh bertahan. Kalau kita tengok siri peperangan sebelum ini,
peperangan ni hanya dalam 4 hari, 5 hari, ada yang mungkin sampai seminggu. Adakah yang kali ini boleh berlaku lebih daripada tu? Boleh lebih lama daripada peperangan yang sebelum ni? Boleh berlaku ke, Prof? Baik, dalam hal ini Iran sikap mereka adalah mereka seboleh mungkin mereka tak kalau seboleh mungkin mereka tak nak drag sebab Iran pada kedudukan mereka bukannya kalau nak menjajah negara lain. Mereka nak mempertahankan negara mereka, ya, dengan segala kekuatan yang ada. Dan kalaupun nak berlaku perubahan dan sebagainya, biarlah rakyat mereka yang mengambil keputusan. Bukannya dengan paksaan yang sangat kejam, sangat biadab ini sehingga mengorbankan penduduk-penduduk mereka. Jadi saya melihat Iran dia bersedia untuk apa-apa juga kemungkinan. Termasuklah terpaksa drag panjang. Termasuklah mungkin, ya, mudah-mudahan tidak berlaku, tetapi boleh juga berlaku. Sebagaimana tentera-tentera US, Israel menjajah bumi Gaza. Jangan anggap US tak ada peranan untuk membunuh penduduk-penduduk Gaza. Mereka adalah pembunuh secara langsung, bukan CP-CP, secara langsung. Mereka pembekal senjata-senjata dan mereka juga terlibat dengan strategik serangan-serangan ke atas penduduk Palestin. Ini sangat menyedihkan bila kenyataan daripada pihak berkuasa Palestin, mereka mengecam Iran dan sekaligus membela Israel dan juga Amerika Syarikat wal'ayazubillah dalam hal ini. Dan di pihak Amerika Syarikat dan juga Israel, sasaran mereka adalah seboleh mungkin perang ini dalam masa yang singkat. Kira mereka boleh menang dalam masa yang singkat. Sebab lagi lama dia lagi rugi. Dan Trump punya sifat dia businessman. Dia tak nak rugi. Ya. Jadi lagi lama memang akan terbukti lagi rugi. Dan dia akan costly dari segi, yalah, perang ni kan, untuk segala kelengkapan, segala tentera yang dihantar, supplies dan seumpamanya. Jadi ini pada kedudukan ini yang saya lihat Iran mampu bertahan, sebab Iran paling sekarang ni target daripada US adalah dengan serangan-serangan udara mereka akan berjaya menguasai, akan mencetuskan regime change dan sebagainya dalam masa yang singkat. Tetapi saya melihat Iran akan mampu bertahan. Malah kalau kita tengok respon daripada rakyat Iran secara keseluruhan, memanglah ada juga tali barut baruah Amerika Syarikat yang ada di Iran, sama ada di luar negara ataupun dalam negara. Itu normal, ya. Tetapi saya melihat gelombang daripada rakyat Iran adalah mereka majoritinya bersatu di bawah kepimpinan yang ada. Sebab mereka pun melihat Iran bukannya golongan yang tidak educated. Mereka ada ilmu dan mereka melihat bahawa ini adalah satu pencerobohan kebiadaban, dan mereka pun pernah melihat bagaimana apa yang berlaku kepada saudara-saudara mereka yang terdekat di Iraq bila membenarkan Amerika Syarikat untuk masuk campur tangan dan seumpamanya, sampai sekarang tak selesai, ya. Tak mampu untuk recover sepenuhnya lagi. Jadi saya tidak melihat bahawa Iran akan begitu mudah untuk ditundukkan, ya, pada kedudukan yang ada sekarang ini. Apatah lagi bila tindakan retaliation daripada Iran ini pada kedudukan ini, kita melihat almost all out apa yang mereka ada, dan itu belum lagi pada simpanan-simpanan yang ada. Di samping di sana saya melihat juga walaupun setakat ini pada kedudukan yang boleh dianggap sebagai indirect, ya, indirect signal dan juga respon daripada China, Rusia dan sebagainya, saya menjangkakan mereka pun akan cuba untuk memainkan peranan pada kapasiti yang mereka ada bagi menyokong Iran, walaupun mungkin
belum ke peringkat untuk melibatkan ketenteraan mereka. Begitu. Okey, baiklah. Jadi mungkin kalau nak mengikut kepada duit poket, mengikut kepada poket masing-masing mungkin tak lama. Tapi kalau mengikut kepada ego, ada kemungkinan dia akan jadi panjang. Boleh juga macam tu. Betul. Sebab kalau tengok keadaan Amerika Syarikat seperti sangat terdesak untuk menyerang Iran. Padahal baru beberapa bulan lepas dah serang. Kemudian tak sampai, mungkin ada yang mengatakan juga Trump dalam keadaan yang terdesak juga ada apa, tak tahulah, tapi yang ni dia lah, biasalah orang akan buat spekulasi dan sebagainya, di mana Trump dalam keadaan terdesak dengan apa keluarnya file-file Epstein dan sebagainya, menyebabkan dia pun terdesak dan dia menjadikan Iran sebagai target dan sasaran kesalahan dia supaya orang boleh alih pandangan kepada kesalahan Iran dan sebagainya. Mungkin Prof, kalau kita tengoklah mungkin sebagai penutup juga kita untuk malam ni, sebab banyak juga yang kita dapat daripada Prof, dan kepada kita punya mungkin Prof punya rumusan kepada perbincangan pada malam ini, nak tahu juga bagaimana adakah peralihan kuasa Iran ini ada kemungkinan boleh berlaku campur tangan juga, sebab kita tahu di Iran itu dari segi pentadbiran pun ada juga talibarut-talibarut. Jadi adakah untuk peralihan kuasa yang akan datang akan berlakunya campur tangan yang di mana akan menguntungkan kepada Amerika, dan bagaimana Iran nak mengelakkan, mungkin ada calon-calon ataupun siapa yang boleh menggantikan ketua mereka, ataupun mereka dah akan berubah dan sebagainya. Macam mana Prof, pandangan Prof? Dari segi kelangsungan kepimpinan di Iran, sebab mereka dah ada satu sistem yang established, dan Iran, kekuatan mereka selain daripada kita bincang tadi, kekuatan fizikal, ketenteraan, misil dan seumpamanya, kita tak boleh nafikan bahawa antara kekuatan yang ada pada Iran adalah kekuatan Islam, ya. Dan perkara ini yang juga memberikan sebenarnya dalam medan tempur yang begini, memberikan kelebihan kepada pejuang-pejuang di Iran. Mudah-mudahan segala perjuangan mereka adalah dengan keikhlasan dan juga atas perjuangan yang benar, walaupun kita sedia maklum mereka majoritinya adalah Syiah, ya. Tetapi sekurang-kurangnya mereka adalah lebih baik berbanding dengan mereka yang sama ada bersekongkol, apatah lagi mengkhianati umat Islam bersama-sama dengan rejim haram Israel dan juga Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya. Jadi dalam hal ini, sebab tu pendekatan dan strategi yang digunakan oleh Amerika Syarikat dan juga Israel ni adalah dengan kita panggil sebagai chop the snake head, ya. Kira-kira bunuh kepimpinan tertinggi, maka kami boleh ambil alih. Tapi sifir tu tak workable dalam konteks kita boleh imagine, ya, macam mana pejuang-pejuang pembebasan Palestin di Gaza, pejuang-pejuang Hamas, bunuhlah Yahya Sinwar, bunuhlah Ismail Haniyah, bunuhlah siapa pun kepimpinan mereka. Kepimpinan akan ada galang gantinya, ada penggantinya, dan akan berterusan. Kalau, ya, pejuang-pejuang di Palestin, di Gaza pun tak mampu untuk mereka lumpuhkan, matikan, binasakan, kill off, ya, kita boleh imagine apa yang mereka terpaksa hadapi di Iran nanti, ya. Bahawa insya-Allah, provided that mereka benar-benar berpegang kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun mereka Syiah, ya, insya-Allah mereka akan mampu untuk bertahan. Dan sejarah perjuangan di Iran ni adalah perjuangan yang panjang, dan mereka antara yang mampu bertahan dengan kekuatan tersendiri. Apatah lagi dengan teknologi-teknologi yang ada, again, tak boleh underestimate kemampuan, kehebatan Iran, walaupun mereka juga ada cabaran-cabaran dalaman dan seumpamanya. Tetapi saya melihat insya-Allah mereka mampu untuk survive. Kalaupun berlaku perubahan, mereka akan menentukan
masa depan mereka ataupun akan ditentukan oleh rakyat Iran sendiri. Mana mungkin kalangan rakyat Iran mampu untuk tersenyum bila negara mereka, walaupun mereka mungkin berbeza pandangan dengan kepimpinan dan seumpamanya, tetapi bila kedaulatan negara mereka, hatta anak-anak mereka, anak-anak yang dibunuh di Mina adalah gambaran itu adalah anak-anak Iran, tanpa berkira-kira tentang mereka ni keturunan Ayatullah ataupun sebagainya. Tidak, dia adalah seumpama anak-anak kecil, katakan anak-anak kecil di Malaysia, regardless parti apa kita sekalipun, bila pembunuhan itu nyata, bila kezaliman itu nyata, kebiadaban itu nyata, maka mana mungkin kita akan boleh mampu tersenyum untuk melihat segala kezaliman yang berlaku. Dan saya kira ini feeling yang ada pada rakyat Iran, kalaupun bukan keseluruhannya, tetapi majoriti besar masih bersama-sama dengan kepimpinan yang ada pada segala keterbatasan yang ada. Okey, baiklah. Terima kasih Prof untuk penerangan. Saya kira walaupun penerangan tak adalah penerangan geopolitik, tapi saya rasa ia sangat menginsafkan untuk kita lah, sebab dalam keadaan kita berada jauh lah daripada kawasan yang sedang berlaku konflik ini, rakyat kita biasa je. Sebab tak ada pun berlaku. Kita pun tak ada nak buat demonstrasi seperti sebelum ni kan. Kita ada buat tuntut dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku di Iran tidak membawa kita ke arah tersebut. Kalau kita tengok di luar negara sendiri pun, di US sendiri pun, rakyatnya turun ke jalanan untuk menolak demonstrasi lah, maksudnya menolak dan mengutuk perbuatan Trump. Namun kita yang Malaysia ini masih lagi berbalah berkenaan dengan Sunni dan Syiah. Adakah kita nak sokong perbuatan Iran ataupun Israel? Masih lagi berbalah, sedangkan yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil. Jadi itu juga menjadi satu keinsafan lah untuk kita. Dan juga ramai yang kata kan, inilah kita sekarang kita pun beriman dengan hadis-hadis akhir zaman, dan kita melihat tanda-tanda akhir zaman. Dan sebenarnya benda tu pun bukanlah untuk kita berbalah sama ada benda tu, tapi untuk kita sendiri menguatkan iman kita dan kembali kepada jalan kebenaran, dan juga mempersiapkan untuk ke arah akhir zaman. Sedikit Malisa, Alhamdulillah respon daripada ulama-ulama dunia yang terkemuka, contohnya Syekh Ahmad Raisuni, begitu juga dengan Syekh Dido, Syekh Al-Ghriani di Libya, mengeluarkan kenyataan yang tegas. Kami bersama-sama dengan Iran. Mereka ni semua ulama-ulama Sunni yang berpengaruh, tetapi mereka menyatakan solidariti dan ketegasan bersama dengan Iran, kerana Iran ternyata adalah di pihak yang sedang dizalimi, sedang dibunuh, sedang diancam, sedang diserang oleh musuh-musuh Allah yang nyata. Okay, baiklah. Terima kasih Prof. Mungkin Prof, kalau Prof ada masa lagi sikit ke, sebab kita mungkin sedikit saja untuk perkembangan di Palestin, mungkin untuk peringatan sahaja. Boleh ke Prof? Okey, dalam hal yang membabitkan Palestin, doa kita, kesungguhan kita, solidariti kita, dan dia berkait sebenarnya perjuangan untuk mempertahankan Palestin, termasuk juga dengan solidariti bersama-sama dengan Iran, dalam hal ini. Walaupun kita sedia maklum gencatan senjata sedang berlaku di Gaza terutamanya, tetapi pembunuhan berterusan, serangan-serangan Israel berterusan. Walaupun Israel sedang berhadapan dengan Iran, serangan ke Gaza masih lagi dilakukan, walaupun tidak dalam skala yang besar, dan pintu Rafah kembali ditutup. Jadi itu yang saya rasa agak terkilan bila kenyataan daripada pihak berkuasa Palestin adalah tidak bersama-sama dengan Iran pada kedudukan bukan sedikit dukungan dan juga bantuan yang diberikan oleh Iran bagi membantu rakan-rakan pejuang-pejuang di bumi Gaza dan Palestin. Sebab pembunuhan berterusan bukan setakat di bumi Gaza, tapi juga di tebing barat. Pengusiran, pembunuhan, pencabulan hak semakin berleluasa
Jadi untuk menghentikan segalanya ini, sepatutnya lesson learn kepada umat Islam adalah satukanlah saf kita, cukup-cukuplah dengan segala perbezaan atas perkara-perkara yang bukan fundamental, ya, yang sepatutnya kita boleh untuk compromise. Kalau tok-tok guru kita, syekh-syekh yang terkemuka dalam kalangan ulama-ulama Sunni pun boleh menyatakan secara tegas kebersamaan dengan Iran, ya, mengapa tidak kita dalam kalangan yang sama-sama masih lagi mengaji, masih cuba untuk mendapatkan ilmu, mudah-mudahan ilmu kita memandu kita untuk istiqamah, memperjuangkan hak-hak mereka yang tertindas, ditindas, dan bertegas bila berhadapan dengan pemuka-pemuka yang sangat kejam, sangat biadab dan nyata melanggar segala peraturan antarabangsa dilanggar, apatah lagi pada perkara-perkara peraturan agama yang akan dikesampingkan oleh pemuka-pemuka penjajah, penzalim dan pengganas antarabangsa ini. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan kita mereka yang tidak melupai bahawa syahrul Ramadan juga adalah syahrul jihad untuk kita. Kalaupun kita mungkin tak mampu untuk turun ke medan, tetapi sekurang-kurangnya doa kita, munajat kita berterusan dan berpanjanganlah kepada pejuang-pejuang yang ikhlas di Iran, di Palestin, di mana sahaja mereka berada, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Madya Dr. Aminur Rashid pada malam ini, kesudian untuk bersama dan berkongsi sebanyak mungkin perkara yang perlu kita ketahui dan membuka mata kita supaya konflik-konflik sebegini menjadi pengajaran dan juga kekejaman yang berlaku, kekejaman yang dilakukan oleh Amerika dan juga Israel ini menjadi nyata dan jelas lagi kepada kita supaya kita lebih menguatkan iman kita di masa hadapan. Jadi itu saja untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang menonton daripada tadi. Alhamdulillah daripada awal sehingga akhir. Yang komen juga, ada yang komen yang ada komen yang mungkin berbeza pendapat dan sebagainya. Mungkin itu menjadi harapnya dia menjadi perbincangan yang sihat lah kepada kita dan menjadi menjadi kita pembuka fikiran kita sahaja. Jangan kita lagi berbalah kerana umat kita sekarang sedang memerlukan untuk kita bersatu. Jadi terima kasih. Jangan lupa untuk follow Perspektif 360 untuk live seterusnya dan isu-isu semasa yang akan datang. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Okey, terima kasih kembali. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.